Lepas tu kitab akhir Hujatul Islam Al-Imam Ghazali Minhajul Abidin diletak awal tadi. 7 aqabah, minhaj mana kurikulum. Minhajul Abidin, kurikulum nak jadi abid, nak jadi hamba yang sebenar. 7 aqabah dia kena lepas. Yang pertama aqabatul apa dia panggil? Aqabatul ilmi. Ya. Aqabatul ula wa hiya aqabatul ilm. Aqabah yang pertama ialah aqabah ilmu. Bermakna orang nak masuk lain jadi hamba Tuhan, kalau dia tak nak cari ilmu Tuhan, habis, faul. Ya, tak sah, hasrat dia nak jadi hamba Tuhan terbatal. Dia beribadat, dia ilmu tak nak cari, terbatal habis. Ibadat dia Tuhan tak terima. Ya, fa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Orang beramal tanpa ilmu, ilmu dia amal dia tak diterima. Sebab tu kita syukur kepada Taala. Bila Tuhan bukakan hati kita suka mencari ilmu, masya-Allah, tu nikmat kurnia yang besar tu. Jaga tu. Jangan sampai dia terluput. Ya, sebab Imam Ghazali pesan di awal ni, perjalanan ni mencari ilmu, beramal ni berat. Yang sukar dilalui, tak ramai orang lalu. Yang lalu pula tengah jalan banyak patah balik. Ada dah ujung-ujung dah nak sampai, pum pusing balik pun ada. Maknanya kalau kita baca tu gerun. Mana satu benda yang amat besar. Iaitulah 2 khazanah besar. Ya, al-ilmu wal ibadah.